Memang tidak sangka, satu keputusan spontan pada hujung minggu mampu membawa kami ke sebuah tempat yang penuh dengan keindahan alam. Dari aktiviti yang kami sendiri pun tak sangka nak lakukan, kita nak refreshing, kita nak kena air kelapa di Sekincan Coconut Farm. Bersantai di tengah-tengah kebun kelapa, hinggalah menjejak sejarah yang masih kekal. Jom ikut random trip kami ke Kuala Selangor, sebuah daerah yang terkenal dengan keindahan alam semula jadi, sejarah yang masih terpelihara dan suasana tenang yang cukup berbeza daripada hiruk pikuk bandar. Lina lah, dia tak marah. Kalau pegang duduk diam lah. Dia kalau tak pegang dia jalan. Jadi nama ke ni? Ada Mina. Mina. Hai Mina. Dia suka kalau orang bergambar dengan dia, dia suka. Ya. Kalau nak gambar kena pegang dia. Cuba Mina cepat. Oh. Ya. Marah sangat. Perancangan awalnya kami nak ke Temerloh Pahang. Tapi disebabkan penginapan penuh, kami jadikan Kuala Selangor sebagai destinasi pilihan seterusnya. Kami sampai awal di Kuala Selangor ni, disebabkan awal kami scroll lah Facebook, TikTok, mari tempat nak dituju. So, jumpalah tempat ni. KAB Waterbike, kunci air buang Tanjung Karang. KAB Waterbike ni adalah lokasi rekreasi tarikan pelancong terbaru yang menawarkan aktiviti basikal air. Selain waterbike, ada juga aktiviti lasak ATV dekat sini. Dia ada trek khas tak jauh dari KAB Waterbike ni. KAB Waterbike ni dibuka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 6 petang. Ini adalah harga untuk aktiviti air di KAB Waterbike. Ada 3 pilihan mengikut kesesuaian anda. Sebelum nak buat aktiviti air tu, pastikan langkah keselamatan telah diutamakan. Jaket keselamatan wajib dipakai. Selalunya waterbike ni main di Taman Tasik je. Tapi dekat sini unik. Kita main talian air kampung. First time nak merasa naik benda ni. Dulu masa di Fraser Hill, mama dengan kakak je dapat naik. Kali ni semua merasa sekali naik. Mula-mula kekok nak kawal benda ni. Tapi bila dah lama-lama dah dapat rentak, baru okey lancar pergerakan. Betul. Saya kena berenang kan? Dia cakap nak pergi mana ni? Terus belok. Terus jalan. Tak sama sana ke? Boleh sama sana ke? Terus 30 minit. Puaslah mengayuh nak habiskan 30 minit. Lenguh kaki. Kaki lenguh. Sebabkan muatannya ramai, jadi kudrat nak mengayuh tu pun kena lebih berbaloi. Ni dia punya steering ni Kalau kita belok ke sini, bot ni dia pergi ke kanan. Kalau kita pusing ke kiri habis, bot ni akan pergi ke sebelah kiri. Okay, enjin tukang kayu. Tengok. Kayu berdiri. Kayu berdiri. Ya Allah, nak sangat je naik waterbike. Kita menuju ke pelabuhan. Ke pelabuhan Tanjung Karang. Adik sudah belum. Rasa kuda. Dan terus mengayuh. Gerakkan sampan. Berasa
jalan pakai. Kan? Jangan kaki kan? Ha. Sebab orang dah buat satu latihan. Sebab tu orang selalu apa? Main bola. Kalau saya sepak ni dah dapat pergi tengah padang Oh, ni. yang macam orang ni yang tu kan. Tadi kami nak basah ketiak mengayuh. Siapa sangka di tengah-tengah hamparan sawah padi, rupa-rupanya ada kepulauan pohon kelapa ni untuk siapa je datang bersantai sambil minum air kelapa segar. Kami singgah di Skincan Coconut Farm ni. Kami nak refresh balik sebab penat berkayuh tadi. Kita nak refreshing, kita nak kena air kelapa di Skincan Coconut Farm. Ya, tengok tu. Skincan Coconut Farm ni terletak di Jalan Tala Air 4, Skincan. Buka hanya pada hari Sabtu dan Ahad dari jam 10 pagi hingga 5.30 petang. Dekat sini terdapat pelbagai gerai makanan dan yang paling best dekat sini boleh menikmati air kelapa segar terus dari buah. Coconut shake 3. 3.24. Tu apa? Air kelapa buah 2. Memang nikmat makan pisang goreng dan minum air kelapa segar. Coconut shake ni pun sedap juga. Di Skincan Coconut Farm ni juga ada banyak spot bergambar. Suasana dekat sini memang betul-betul tenang, redup dan santai. Dapat berlindung daripada panas terik matahari di sawah padi. Waktu ini suasana di Skincan ni keadaan sawah padinya sudah dituai. Sekarang ni kebanyakan petak-petak bendang jeraminnya sedang dibakar. Di Kuala Selangor ni kalau kita betul-betul buat perancangan, banyak tempat menarik kita boleh pergi. Kami singgah di Jati Lama Kuala Selangor ni nak tengok apa pakej dan aktiviti menarik yang ada. Masa kami datang ni tiada trip untuk sky mirror sebab air pasang. Memang tak dapat nak turun untuk bergambar. Yang ni kita turun tu kita boleh nampak macam ni, ambil gambar. Oh, dia sebab dia nakkan level air. Ya, betul. Level dengan tu kan. Tapi ni ada lah. Petang. Selain sky mirror, ada aktiviti yang lain yang menarik. Bagi trip beri makan helang, trip tengok klip-klip dan Blue Tears Tour. So, kalau anda nak datang ke Kuala Selangor ni, lebih baik rujuk dulu website untuk dapatkan masa yang sesuai. Sekiranya keluarga anda anak masih kecil-kecil, tempat ni memang wajib pergi kalau datang ke Kuala Selangor ni. Mini Petting Zoo Hussein Fauzi Farm. Hussein Fauzi Farm ni terletak di Jalan Batu 45, Kampung Teluk Penyamun.
Husein Fauzi Farm ni dia buka setiap hari Rabu hingga hari Isnin dari jam 10 pagi hingga 6 petang. Tutup setiap hari Selasa. Harga tiket RM15 untuk dewasa dan RM7 untuk kanak-kanak. Kanak-kanak pakai kat tangan. Okey, terima kasih. Dah beli tiket nanti akan dapat wristband ni untuk kanak-kanak dan yang dewasa akan dapat stiker. Ni dewasa tanpa kat baju. Husein Fauzi Farm ni merupakan destinasi mesra keluarga dengan lebih 40 spesies haiwan ada dekat dalam mini zoo ni. Bukan haiwan biasa-biasa tau. Ni adalah kura-kura. Kura apa nama dia? Baca ni, baca. Obo-obo. Pula obo-obo tak darat. Tengok lumba. Lumba. Tak apa kata guru-guru tak boleh lumba. Ha. Cepat. Dek, lumba dek. Sama menang. Oh, kalah. Iguana. Oh. Ini adalah green iguana. Dia ni ada mata ketiga atas kepala. Dia boleh mengesan cahaya dengan bayang-bayang. Macam ada pemangsa kat atas dia boleh tahu lah. Betul tak? Betul ke tidak? Wah, kat sini ada burung hunter lepas dia. Boleh pegang tak? Boleh. Jinak. Gina. Hai. Terus peluk. Mana? Ada bunyi dia. Dia nak kenal. Jom. Boleh ke? Sini. Pegang dia. Janganlah marah. Pegang. Sini. Dapat. Peluk je tu. Oh. Jinak. Jom pula apa gambar. Wah, jinak lah dia tak Dia marah. kalau pegang dia duduk diam lah. Dia kalau tak pegang dia jalan. Jadi nama ke ni? Ada Mina. Mina. Hai Mina. Umur dia 4 tahun. 4 tahun besar tinggi. 4 tahun dah tinggi ni lah lebih. Dia suka kalau orang bergambar dengan dia. Dia suka. Yeah. Kalau nak bergambar kena pegang dia. Selfie lah. Cuba Mina cepat. Boleh. Pegang je. Pegang. Jangan takut. Jangan takut. Itu bunyi dia. Sebab kita tak biasa dengan bunyi. Hai Mina. Senyum cepat. Dengan dia kalau nak pegang semua boleh pegang. Cuma atas kepala dia jangan. Dia macam rimas lah. Dia bukan dia patuk ke apa, tak ada. Dia tak suka kata. Dia ada 2 perkara. Satu atas tu, satu kalau nampak dia jangan lari. Ataupun kira lagi-lagi budak-budak jangan lari. Kalau lari dia ikut, dia kejar. Budak-budak mindset dia orang akan fikir dia nak serang, padahal bukan serang, dia nak main. Dia nak main. Jinak manja. Sebab tu dia nampak orang, dia datang ke orang. Dia datang ke orang, dia nak orang pegang dia. Bukan dia nak serang apa. Dia nak orang pegang dia. Dia nak orang belai-belai dia. Belai-belai macam tu. Suka. Suka kena belai. Oh. Dia kena belai. Nanti kalau orang tak pegang, dia jalan lah. Kaki dia besar. Jari dia ada 2 je. Jari dia ada 2 je. Nampak? Dia beza dia dengan burung emu. Kalau burung emu ada kat belakang. Burung emu tu ada 3 jari. Oh, emu 3 jari. Tidak, cuma lepas tu paruh dia tajam kalau emu. Yang emu tu itu mengejar. Yang ni tak ada. Yang tu kejar ni tak? Dia tak mengejar. Angsa kepala singa. Ni macam angsa ni garang tau. Nampak marah saya? Nampak marah saya? Kenapa nama dia angsa kepala singa? Ini kalau kat kampung, inilah yang paling gangster ni. Kan? Senyum. Bye. Usaha Timur. Jom. Hai. Assalamualaikum. Dah tua dah ini. Rusa Timur. Oh. Siapa nak? Yang ni rusa bintik. Dek, rusa bintik. Tengok badan dia. Nah, cuma. Yang ni badan dia bintik-bintik nampak. Wah, dek macam pakai ni lah. Conteng pakai apa ni? Macam kali ke pakai ni? Kali magic tu. Adik kena panjang. Kena panjang ni. Alah, hai. Tu, kesian tu dia. Oh, ni ada tanduk. Tanduk ni jantan ke? Oi.
Iya. Marah sangat. Mana sangat? Mana enak sangat tu? Ni rusa bintik. Ke depan. Ni apa? Tak nak. Kambing. Tak nak. Kambing apa ni? Kambing jembelu. Telinga dia panjang. Ayam mutiara. Oh, ayam mutiara. Ni tak makan lah. Hai. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Kembang lah. Kembang dulu. Kalau nak Boleh tak kembangkan ekor? Siap pakai sanggul lagi. Oh, sanggul. Ni dia. Kembangkan ekor, Ni lah please. kisah Novel buruk cerpen yang kalau ada si merak. Tu ekor dia nampak. Tu ekor dia. Ui, panjat. Ekor dia. Oh, ni burung kasawari. Oh, kasawari. Kasawari tak tahu. Oh, dia punya kepala tu. Wish. Inilah burung kasawari. Ya. dia dalam kita guna kaki. Ada cerita ke? Hai, unta. Tajam kan. Awak nak makan apa? No. Ni kerbau albino. Tengok, oi, badan dia. Besarnya. Hui. Minum. Tengok tanduk dia tu. Hui. Tak sangkut ke ni? Baik nak tarik kepala tu. Ni kambing. Hai kambing. Ni kambing yang tadi tu ke? Telinga panjang tu. Bagi. Ni yang tadi Hmm. tu. Kawannya. Dek bagi dek. Dekat. Bau lampu. Ni ke emu? Tengok kaki dia. Kalau 3 emu. Muka dia garang. Jauh sikit mah, mulut tajam. Ni dia kejar. Ni emu. Yang ni? Mohau. Yang ni apa? Mak jaga mak dia makan. Ni burung unta. Kaki 2. Tengok jari dia. Jari 2 ostrich. Ni apa burger? Jari 3. Ni kan? Kau ni kan? Oh, pandai menggigit, pandai menendang. Oh. Kaki sudah aku genang. Ni, pandai menggigit, pandai menendang ni. Ya. Pandai menggigit. Pandai menendang. Ya. Kata you. Ya. Assalamualaikum. Hai. Nah. Assalamualaikum. 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 Alia. Hello. Hai. Kakak. Ni kakak. Hai. Kakak. Cik kakak. Hai. Ni bukan kakak. Yusuf. Hai. Kakak. Dua. Kakak. Kakak. Dua. Kakak. Bye. Bye. Ni rakun. Datang lagi. Banyak lagi haiwan-haiwan yang unik dan comel-comel dekat dalam ni. Memang tak rugi kalau datang sini. Anak-anak mesti suka sebab boleh berinteraksi dengan haiwan secara dekat. Selesai je melawat Husein Fauzi Farm, kami terus check in ke tempat penginapan. Di Kuala Selangor ni kami menginap di sebuah resort yang jenamanya agak lama juga bertahan. Kami menginap di Palma Resort Kuala Selangor.
Ini bilik kami. Dara Suite 1, nombor 103. Luar nampak macam biasa-biasa, tapi di dalam memang wow. Memang luas, ada sofa ni untuk kita berehat-rehat sisi keluarga sambil menonton televisyen. Macam biasa ada sediakan sejadah, serika, iron board ni. Macam-macam ada. Ni hair dryer pun ada. Yang ni mini bar dia, ada air mineral. Kalau nak minum kopi pun ada, teh pun ada disediakan. Untuk bilik air pula memang luas, bersih. Dan yang bestnya dia punya pressure air memang cukup kuat. Suasana pagi di Palma Resort Kuala Selangor. Jom kita explore apa aktiviti yang boleh kita buat dekat resort ni. Okay, dekat resort ni ada swimming pool ni. Yang ni pool untuk dewasa dan yang ni pool untuk kanak-kanak. Selain tu, aktiviti bersukan pun ada disediakan kat sini. Anda boleh je request apa yang anda nak main kat reception resort. Cuma tinggalkan deposit RM10 dan anda boleh dapatkan alatan sukan tu. Nanti bila kita pulang balik akan dapat balik deposit tu. Sebelum nak mandi pool tu, bolehlah main badminton dulu. Suasana dekat resort ni memang betul-betul dekat dengan alam semula jadi. Kalau pagi-pagi ni memang banyaklah monyet-monyet ni datang untuk cari makanan. Tapi monyet-monyet ni dia tak kacau orang. Cuma pastikan jangan bawa benda-benda yang boleh tarik perhatian mereka. Contohnya plastik. Kalau monyet ni dia nampak plastik, memang dia ingat tu memang makanan dia. Lepas check out, kami nak naik ke Bukit Melawati dulu sebelum balik ke Kuala Lumpur. Nak naik ke Bukit Melawati ni, kalau hari-hari biasa boleh je bawa kereta naik ke atas. Tapi kalau hari Minggu hanya dibenarkan naik tram je. Okey lah, dapat merasa pengalaman naik tram. Tapi sebelum tu, kena beli tiket tram dulu dekat kaunter ni. 2 dewasa, 3 kanak-kanak. Dia ada time dia bantuan. Tu naik ada time Tak ada ni sebenarnya. Tunggulah. Bila je nak jalan, kita naik je lah. Tapi setiap time tu 15 minit selesai. Alright. Terima kasih. So, dia ada tempat menunggu yang RM1 Ni tiket untuk tram naik ke Bukit Melawati. Untuk dewasa RM5, untuk kanak-kanak RM3. Dia tram ni setiap 15 minit. So tak lama lah kalau buat tempoh waktu menunggu. Bukit Melawati merupakan salah satu lokasi pelancongan yang terkenal kerana menggabungkan nilai sejarah, keindahan alam semula jadi dan pemandangan yang menarik.
Pada suatu ketika dahulu, bukit ini menjadi pusat pentadbiran dan kubu pertahanan Kesultanan Selangor pada akhir abad ke-18. Kubu pertahanan ini dibina semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Shah untuk mempertahankan negeri Selangor daripada serangan Belanda. Pada tahun 1784, kubu ini berjaya ditawan oleh Belanda, namun Sultan Ibrahim berjaya menawannya semula pada tahun 1785 melalui satu serangan yang bersejarah. Di puncak Bukit Melawati, pengunjung boleh melihat pelbagai tinggalan sejarah seperti Kota Melawati, Meriam Lama, dan pengunjung juga dapat menikmati pemandangan Selat Melaka serta kawasan sekitar Kuala Selangor yang sangat indah. Di puncak Bukit Melawati ini juga ada Muzium Sejarah Daerah Kuala Selangor dan juga Muzium Permainan Tradisional. Tapi masa kami datang ni, kedua-dua muzium ni tutup untuk dinaik taraf. Selain muzium, ada mercu tanda yang paling terkenal di Bukit Melawati, iaitu Rumah Api Altingsburg. Rumah api ini dibina oleh pihak British pada tahun 1907 dan mula beroperasi secara rasmi pada tahun 1910. Ia dibina berhampiran muara Sungai Selangor untuk membantu kapal-kapal berlayar dengan selamat di sepanjang Selat Melaka. Rumah api ini dinamakan Altingsburg seperti nama seorang pegawai tinggi Belanda. Walaupun usianya telah melebihi 100 tahun, rumah api ini masih berfungsi sebagai panduan pelayaran yang diuruskan sendiri oleh Jabatan Laut Malaysia. Lampunya berputar dan berkelip setiap 15 saat dengan cahaya yang boleh dilihat sehingga kira-kira 56 km. Selain nilai sejarahnya, Bukit Melawati juga terkenal dengan kehadiran monyet lutung kelabu ini dan sering menjadi tadikan para pelancong. Di sini juga ada dijual makanan untuk monyet-monyet ni. Anda boleh je beli makanan ni dan berikan kepada monyet-monyet ni. Masyarakat dahulu mengukir cerita dan kehidupan mereka pada dinding gua atau batu sebagai rekod sejarah. Tapi pada masa kini, dinding bangunan digunakan sebagai kanvas untuk menghasilkan mural yang menceritakan sejarah, budaya dan identiti sesuatu tempat. Tak kiralah ke mana pun bandar atau pekan yang kita pergi, mesti akan ada sudut bangunan yang dijadikan mural seni ini. Di Kuala Selangor ni, anda boleh datang ke laluan seni Pekan Lama Kuala Selangor ni untuk melihat sendiri terjemahan sejarah, budaya dan identiti Kuala Selangor. Secara tak langsung, anda akan tahu tentang cerita legenda rakyat yang mengaitkan nama Selangor ini adalah daripada nama haiwan.
Apakah kisah di sebalik legenda Makam Anak Dara? Cerita rakyat yang mengisahkan seorang gadis yang hilang di Sungai Selangor ketika mengambil wuduk. Walaupun Kuala Selangor bukan kawasan perlumbungan biji timah yang utama, ia memainkan peranan penting sebagai pelabuhan perdagangan. Biji timah dari kawasan pedalaman dibawa melalui Sungai Selangor ke Kuala Selangor sebelum dieksport ke luar negara. Oleh sebab perdagangan biji timah sangat menguntungkan, Kuala Selangor berkembang menjadi pusat perdagangan yang penting pada abad ke-19. Kuala Selangor bukan sekadar sebuah destinasi yang kaya dengan keindahan alam untuk dikunjungi, tetapi sebuah warisan yang mengajar kita tentang perjalanan masa, perjuangan masyarakat terdahulu dan kekayaan budaya yang masih terpelihara hingga ke hari ini. Sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan share. Terima kasih kerana subscribe. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.